Okey, saya nak share kan. Nak tahu tak kenapa Burberry World pilih untuk import baka belahir domba daripada Australia? Kenapa kita tak guna saja baka yang ada dekat dalam negara kita? Industri daging tempatan negara kita masih tak cukup lagi untuk tampung permintaan daging dekat dalam negara kita. Disebabkan itulah Burberry World kita ambil inisiatif untuk import kepada Australia. Disebabkan baka ni merupakan baka pedaging yang cepat juga membesar dan juga kadar pembiakan dia yang laju. Dan juga tahan cuaca dengan iklim kita dekat Malaysia lah. Dengan langkah ini, Burberry World bukan sahaja menternak tapi secara tak langsung membantu food security dekat dalam negara kita sendiri. Lagi satu, bila kita import dalam kuantiti besar sekaligus, kita boleh jimat masa pembiakan, dapatkan stok lebih banyak dan terus bantu naikkan bekalan daging halal kat dalam negara kita. Anda pun boleh jadi sebahagian daripada kita juga dengan menjadi smart breeder moden kami. So bulan Oktober pun dah habis. Sekarang kita dah masuk bulan baru, bulan November. Intake kuota dah tak banyak sebab kita dah nak bawa masuk baka pada bulan November ini. Jadi siapa-siapa yang berminat nak dapatkan pakej menternak, kita masih kekalkan lagi peluang untuk menang sebuah kereta dengan Grab 5 pakej menternak dengan kami. Dan juga berpeluang untuk dapatkan rebate sehingga RM200. So tunggu apa lagi? Cepat dapatkan sekarang. Burberry World, mari jadi peternak moden. Burberry World, peluang untuk jana pendapatan. Burberry World, farm for your future. Layari Burberry, BEBIRIWORLD.com.